اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton yang dihormati sekalian, dalam rancangan Irsyad Hukum pada kali ini saya akan membicarakan satu tajuk, iaitu gandakan sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan medan pahala yang terkumpul dalamnya khazanah kelebihan yang tidak terhitung dan tidak dapat dinilai dengan harta benda. Segala macam kelebihan dan kebajikan terkumpul dan dilipat gandakan ganjarannya di bulan yang suci lagi mulia ini. Dalam bulan Ramadan ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas hambanya lebih luas lagi berbanding bulan-bulan yang lain. Alangkah ruginya seorang muslim itu jika dia tidak merebut peluang segala kelebihan dan kebajikan yang sangat istimewa yang terdapat dalam bulan Ramadan yang hanya hadir setahun sekali, iaitu dengan berusaha meningkatkan amal ibadat termasuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Walaupun umat Islam sentiasa dituntut supaya meningkatkan amal ibadat pada setiap masa, namun bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk melipat gandakan amalan yang biasa dikerjakan atau memulakan langkah mengerjakan suatu amalan yang sebelum itu jarang ataupun belum pernah dikerjakan. Antara amalan yang perlu diperbanyakkan dalam bulan Ramadan ialah amalan bersedekah. Bulan Ramadan adalah waktu paling afdal untuk bersedekah. Tiada ikutan terbaik yang paling layak dan paling utama dicontohi atau diteladani oleh manusia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Tafsirnya, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu modal ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta dia pula banyak menyebut dan mengingati Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Oleh kerana itu, cara terbaik bagi menjalani bulan Ramadan ini ialah dengan menghayati dan meneladani bagaimana sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan tersebut. Menurut riwayat hadis-hadis sahih yang dikhabarkan kepada kita melalui para sahabat baginda, selain meningkatkan amal ibadat, baginda di bulan rahmat ini, sifat serta akhlak baginda yang sangat mulia lagi luhur dan tiada bandingnya itu pun turut sama meningkat lebih tinggi daripada dalam bulan-bulan yang lain. Antaranya yang diberitakan oleh para sahabat ialah sifat murah hati serta dermawan baginda yang sememangnya merupakan makhluk yang paling pemurah, itu bertambah-tambah lagi pemurahnya ketika berada di bulan Ramadan. Ini jelas termaktub dalam riwayat hadis-hadis sahih yang menceritakan bagaimana ringan serta cepatnya tangan baginda yang mulia itu menghulurkan bantuan atau pemberian seperti sedekah dan sebagainya di bulan Ramadan.
Umpamanya hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah." Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling pemurah, dan baginda itu lebih pemurah lagi dalam bulan Ramadan ketika baginda didatangi oleh Jibril alaihi salam, yakni kerana baginda sangat berbesar hati dengan pengutusan Jibril alaihi salam untuk bertemu dengan baginda, dan kerana kesan bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Adapun Jibril alaihi salam mendatangi baginda pada setiap malam di bulan Ramadan, lalu baginda, yakni Jibril alaihi salam, mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, yakni mentasmi' dan meneliti bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemurah dengan kebaikan lebih daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika mensyarahkan hadis ini, maksud sangat pemurah dengan kebaikan lebih daripada angin yang bertiup itu ialah betapa pantas dan ringannya tangan baginda menghulurkan pemberian serta tidak putusnya limpahan kebajikan yang disalurkan oleh baginda kepada siapa sahaja tanpa pilih kasih. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini merupakan seruan serta anjuran kepada umat Islam supaya menanamkan sifat pemurah dan sentiasa mengamalkan sifat pemurah itu pada setiap detik dan ketika. Dan sunat meningkatkan sifat pemurah tersebut dalam bulan suci Ramadan sebagai mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama telah mengambil kesimpulan bahawa waktu yang paling afdal untuk bersedekah ialah dalam bulan Ramadan, terutama sekali pada 10 hari terakhir bulan tersebut. Menurut ulama, keutamaan dan keistimewaan bersedekah di bulan Ramadan itu adalah kerana kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Ditambah lagi dengan keadaan orang-orang fakir yang kekurangan tenaga untuk mencari pendapatan akibat keletihan dan kelaparan kerana berpuasa. Ini dikuatkan lagi dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, yang mana sifat pemurah baginda pada waktu tersebut diumpamakan oleh sahabat baginda sebagai lebih pemurah daripada limpahan angin yang membawa rahmat dan manfaat kepada siapa sahaja yang terkena hembusannya. Diikuti pula selepas itu afdal bersedekah pada hari-hari kebesaran dan kemuliaan Islam yang lain, seperti hari Jumaat, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan kedua hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Alhamdulillah, di negara kita Brunei Darussalam, apabila masuk saja bulan Ramadan, ramai orang kita ni bersifat pemurah dengan amalan bersedekah, terutama bersedekah makanan juadah berbuka puasa atau bersungkai, yang mana kalau kita perhatikan atau melihat di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah, banyak orang menghantar makanan untuk dibagikan kepada jemaah masjid atau orang ramai untuk mereka berbuka puasa atau bersungkai. Dan ada juga yang bersedekah dengan wang ringgit atau makanan asasi kepada keluarga-keluarga yang memerlukan dan lain-lain lagi. Alhamdulillah. Auda penonton yang saya hormati,
Bagaimanapun, pemilihan waktu yang paling afdal untuk bersedekah ini bukanlah satu anjuran supaya kita melewatkan sedekah itu sehingga masuk bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau lain-lain yang disebutkan tadi. Bahkan, amalan bersedekah itu adalah dituntut untuk disegerakan pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Akan tetapi, ia lebih merupakan dorongan untuk memperbanyakkan sedekah pada waktu-waktu tersebut, kerana sedekah pada waktu-waktu berkenaan lebih besar ganjarannya serta faedahnya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengharapkan rahmat serta keredaannya, kita sewajarnya mencari apa saja jalan yang akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan terbaik untuk mencapai hasrat tersebut ialah dengan meneladani kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menduduki darjat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pun sentiasa merebut peluang untuk mencari keredaannya sebagai luahan rasa syukur baginda atas segala kurniaannya. Jadi, bagaimana pula kita yang merupakan hambanya yang kerdil dan tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa ini? Maka marilah kita rebut peluang untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan kehadiran bulan Ramadan ini dengan sebaiknya, dan jangan biarkan ia berlalu begitu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم